Atau kebelakangan ini dengan yang sebelumnya, saya astagfirullahalazim, bukan saya nak takabur. Tapi ini pasukan dalam jemaah bateri ini, pasukan yang bekerja. Bukan pasukan yang merompak kekayaan. Saya nak tanya, kalau ada tuduhan, baik Perdana Menteri atau menteri-menteri dari Pakatan Harapan, sejak jadi menteri itu memunggah kekayaan. Itu isu pokok. Menyebabkan reformasi itu bangkit. Menyebabkan Pakatan Rakyat dan kemudian Pakatan Harapan itu menjadi kukuh. Kerana kita benci dengan kezaliman. Kita benci dengan orang menggunakan kuasa angkuh. Tak pernah cukup. Kumpul kekayaan. Tak cukup 1 bilion, berbilion. Tak pernah puas hati. Dan gunakan kuasa. Gunakan jabatan. Untuk mengakukan kekayaan. Saudara, apapun mereka bicara, ini sudah berjaya kita hentikan di kalangan pimpinan. Dan seperti mana yang diungkapkan oleh rakan-rakan, apakah ia sempurna? Belum. Ada kelemahan? Ya. Ada tindakan yang perlu disegerakan? Ya. Saya tidak pernah nafikan itu. Tetapi kita dah mulakan.